Content first pun dah lambat macam ni. Aku merajuk kau tengok lah. Aku rasa kau ni tak payahlah ajak aku date. aku ada surat untuk kau. Nanti kau baca lah. Hati ai mula berbunga bila tengok you ai bahagia. Senyum manis cantik jelita macam bidadari dunia. Mana lah Aiman ni? Serabut nunggu orang lambat-lambat. Mira, lelaki sebelah, sila datang cashier. Ih, bosan. Mana Aiman ni? Lambat dah ni. Mana Aisyah ni? Allah. Hello, mana kau? Hello Aisyah. Aku pun tengah cari kau ni. Marilah sini. Nyampaklah aku lambat-lambat macam kau ni. Okey. Aku datang kat kau cepat. Content first pun dah lambat macam ni. Aku merajuk kau tengok lah. Okey. Aku dah nampak kau dah ni. Oi. Lama, lambat. Sorry Aisyah. Jom aku belanja kau makan. Aku tahu kau lapar kan? Baik lah, dah kenyang. Tak nampak aku minum air dah ni. Aisyah. Tapi Aisyah. Straw ni dah terpelanting tadi. Aku Kau rasa ni tak payahlah ajak aku date. Malulah aku Bukan macam aku ni. nak date lagi le. Kau nak apa? Aku Tak payahlah nak aku awal lagi. Taklah, aku nak bagi tahu kau something yang aku rasa maybe kali ni rebut sayang rebut. Tak payahlah. Apa tu confess lagi awal lagi. Dah aku tak confess pun gila. Kenapa? Aku cakap kali ni adalah peluang aku. Apa yang aku usahakan waktu orientasi hari tu rebut sayang rebut. Hari ni Abang Alif dah tentukan aku dengan kau. Tapi aku bukan nak dengan kau sangat. Kenangan pahit untuk akulah. Asal pula aku report tu kau tau. Untuk aku. Kau kena ingat tau. Waktu tu lah momentum Irsyad jatuh. Sebab aku terjun sekali waktu tu. Oh, sebabkan aku rebut, lepas tu Isha jatuh. Ya, Kau nak salahkan aku apa ni? Sekarang ni. Kesian nak salahkan kau. Jangan salahkan aku tau. Sebab kali ni Siti Min akan naik daripada Tak baik orang lain. Tak baik dah merendahkan partner lain. aku tak merendahkan siapa-siapa. Aku cakap kali ni aku akan jaga kau sebagai partner. Aku takkan rendahkan partner aku. aku pula. Aku takkan rendahkan partner aku. Aku takkan salahkan orang lain. Aku akan sentiasa point out kesalahan tu dekat diri aku. Faham tak? Faham. Tapi tak boleh juga salahkan kau. Aiman. Aku tak boleh lah gada tengok Aiman. Aiman jangan senyum please. Jangan senyum please. Gelinya. Sial. Kau nak bawa aku pergi mana ni? Kau tahu tak Aku aku nak pakai colek sandal kau. ni sakit tahu tak? Jalan I ni besar. Aku nak colek kau. Aku nak bawa kau dekat air pancut. Sebab kau kan suka air pancut. Mana ada. Kau dah cakap aku suka air pancut. Kau memang model kau je suka cakap aku suka main air pancut. Bukan kau suka ke aku? Bukan ke hari tu kau Mana dah Bukan hari tu kau kata kau suka ke mandi air terjun, begini, begitu. Aku rasa sesuai lah aku nak bawa kau pergi air terjun. Ke kau ni Aisyah, jenis mana kau manusia yang tak suka lah pergi air terjun. Kau suka pergi mall, pergi apa? Kau rasa aku dah berubah lah. Dulu aku suka lah alam semula jadi. Sekarang aku dah tak suka alam semula jadi. Habis tu kau suka siapa? Kau suka aku betul? Aku suka aku betul? Aku goyang pizza, nona aku goyang lincah, goyang pinggang patah, bukan ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pizza, nona aku goyang. Lambat lagi aku nak suka kau. Aku suka pembangunan. Apa aku cakap ni? Tak, aku suka macam Kau kat mana ni? mall macam tu. Ui, kau suka mall-mall lah. Aku suka shopping. Dulu kan tak ada duit. Sekarang dah ada duit. Alhamdulillah. Asyik membeli. Patutlah Ifan hari tu bagi tahu aku yang kau ni duit dia habis sebabkan kau. Tak, aku guna sendiri lah. Oh, ya ke? Kita menipu lah kalau dia cakap macam tu. Tak adalah, gurau je. Kau yang pindah-pindah Irfan Tak ada lah, tak ada. Aku gurau je. Ifan tengah record kamera aku. Itu balik mo. Hai Irfan. Hai, Irfan. Dia dah jadi cameraman dah. Ifan okey, Ifan? Okey kan? Weish. By the way, Aisyah, aku ada surat untuk kau. Nanti kau baca lah. Awal-awal sudah kasih surat bang? Salah lah partner aku bukan Sabah dah lupa lah. Kau ni takkan kau lupakan aku. Wah, engkau orang apa? Aku orang Selangor. Orang Selangor. Aku Kau suka ni lelaki awal-awal Selangor macam ni. tu pula. Aku suka lelaki Selangor. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada sebab pun. Sebenarnya aku rasa setiap negeri ada kelebihan masing-masing. Syah, kau duduk sini, Syah. Duduk. Ha. Mali teponi, Eh. mali. Kau kena ingat tau. Eh,
Aku ni ingat tau. Ui, kita mesti perjumpaan pun ada air. Waktu kau rebut aku pun ada air. Itulah aku cakap kau kena ingat. Sukalah. Ingatlah. Kau ni janganlah macam tu ya Allah. Sukalah Aiman. Kau Bukan kena- suka Aiman. kau- Sukalah. kau Bukan kena- suka Aiman. Kau kena appreciate aku tau sebab aku rebut kau dalam air terjun tau. Kau ingat air terjun tu cetek macam ni ke? Mana Dalam ada air tau. terjun? Kolam lah. Kolam, sorry. Kolam pelik lah. Dah lah waktu tu kau gemuk kan. Masa kau macam Gemuk kau cakap aku? Masa waktu tu kau macam tak larat nak bawa badan kau sebenarnya. Tapi kau terpaksa bawa kau macam yoh. Hey, kau kena ingat orang gemuk ni dia bukannya berat. Dia apa? Dia ringan sebenarnya. Mana ada. Macam mana boleh ringan pula. Kau kena ingat orang gemuk. Waktu tu kan kau tak cukup nafas. Kau guna taktik menipu efek tapi Eh, bijak. bila masa pula aku menipu? Kau tunjuk kat situ. Kau cakap sabar. Aku ingat. Kau cakap sabar. Lepas tu kau terjun. Bodoh betul. Aku sudah sabar sebab aku tengok Irfan tu dia dah macam apa dah macam dah tangan dia dah sakit semua bagai. Aku cakap sabar Yelah, Fan, kau cakap ready. sabar. Lepas tu kau terjun. Kau tak tunggu dia pun. Kau tipu dia. Aku tak cakap apa-apa pun. Kau suruh sabar. Aku tu suruh dia sabar sebab dia tengah sakit. Bukannya aku suruh dia dapatkan kau. Mana Sebab aku pun kau tengah tipu rebut kau tadi tu. dia. Alah kau Tapi ni. bijak. Tapi waktu tu aku macam Aku macam Aiman. Waktu tu. Weh, jangan. Tapi ya, waktu tu aku memang tak nak kau lah. Sekarang nampak aku tak nak kau dah. Kau ingat aku nak kau ke? Sekarang nampak aku tak nak kau. Tapi macam, Habis kata muka kita ada chemistry. Dia kata kita ada chemistry. So aku macam, aku tengok dekat mana sebenarnya. Tapi macam, Ni aku rasa tak ada pun chemistry kita. pelik je kau buat orang first date dekat depan kolam macam ni. Okey lah kan cantik. Kau kan suka. Dengan tak beli aku apa-apanya. Buat apa nak belikan untuk kau? Aku ada surat untuk kau. Mana? Aku suka orang tulis surat-surat ni. Kau baca surat ni ya. Kau hayati betul-betul lah. Ya. Okey. Aku tak nak ada depan kau. Teruntuk Siti Aisyah binti Masrudi. Ha, hebat kan? Aku boleh ingat nama full kau. Kau ingat aku biasa-biasa ke? Aku nak bagi tahu kau yang sekarang ni kau dengan aku dah di partnership tau. Tak sia-sia aku rebut Google waktu orientasi hari tu. So, sekarang ni nak tak nak Abi dah nampak yang aku dengan kau boleh naikkan partnership Siti Min. Kau janganlah senyum sorang-sorang dekat situ. Kau fikir kau comel ke? Kau memang comel pun. Dah. Aku nak sambung ni. Last but not least, aku harap aku boleh buat yang terbaik bila dengan kau. Tapi kau pun sama tau bagi yang terbaik untuk partnership Siti Min ni. Okay? Itu je yang aku nak bagi tahu kau. Okay. Bye-bye. Bodoh lah Aiman ni. Dia ingat dia sweet ke? Geli lah. Syah, kau dah baca kan? Benda dah. Bagilah aku simpan. Kau buat apa Simpan? Bagilah aku simpan. Tak payah. Ini hanya dalam kertas, bukan betul-betul pun. Aku lupa nanti. Kau kena ingat ini dalam Ya, kertas aku je ingat, tau. aku ingat. Ini dalam kertas je bukannya betul-betul pun. Nak betul-betul. Kalau kau nak betul-betul, Aiman Junaidi. kalau kau nak betul-betul, Ha? diorang kena tengok konten selepas ni. Hey. Okey? Tengok tau. Macam tu kau bagi dalam konten aku, tak semangat betul lah kau ni. Tengok tau kawan-kawan. Kita dah tak ada nama lagi untuk kita punya tu. Tapi kita ada tarian. Apa? Siti Mukmin. Siti Mukmin. Mukmin. Siti Mukmin. Aku suka lagu tu. Apa dia? Tengah shoot konten jap. So tadi kita orang tak boleh nak shoot dekat luar. Sebab apa? Habis tu malu. Habis tu kan. Habis tu. Privacy. Privacy. So tak boleh lah, kita tak boleh teruskan dekat sana. Kita orang nak end konten kita orang. Maybe lepas ni aku akan suruh kau save nombor aku dan kau follow back aku. Kau tahu tak aku dah follow back kau? Tak follow back aku balik. Betul pula. Tak boleh.
itu dalam prinsip kehidupan aku. Kau mana boleh sentuh prinsip kehidupan orang? No. Aku akan paksa Tidak. kau. Tak nak. Asal panggil kau makin lain ni. Takut aku. Tak nak. So kalau korang nak tengok Tak nak. macam mana Tak nak Aiman tengok. Komen tak paksa nak tengok. Tak Aisyah nak tengok. Komen tak nak tengok. save nombor Aiman ataupun follow back Aiman. Tunggu konten lepas ni. Betul. So korang, thank you yang mana yang dah tengok konten Aiman sampai habis. Okay, korang jangan lupa like, share and subscribe sekali. Jangan lupa support semua media lain dan semua AI team yang ada. Yes, support. Jumpa lagi. Yes. Support. Support. Support Aisyah, support Aiman. Dan support AI team yang lain. Okay. Okay, kita end lah. Nah, Apa yang kita nak buat ni? Trademark kita orang tak ada ni. kita sebut Dia jadi nama bingung. kita. Kita sebut nama kita. Nama kita? Okay, ready lah? Okay. Okay, Siti. Mukmin. Mwah.